Saingan Liga Juara-Juara Asia Elit kembali lagi pada minggu ini dengan JDT akan turun menentang wakil China, Chengdu Rongcheng di laman lawan dalam misi untuk memburu 3 mata pertama pada edisi ini. Sebelum ini, JDT terpaksa akur tumbang di tangan Buriram United sebelum mengikat juara Liga Jepun, Machida Zelvia tanpa jaringan untuk mengumpul 1 mata dalam 2 aksi awal. Wakil tunggal negara ini tampak masih bergelut apabila masih tercari-cari kemenangan pertama musim ini. Justru, mereka perlu bangkit untuk memperaga aksi lebih kemas di tempat lawan apatah lagi mereka kini berada di tangga ke-10 dalam kedudukan Zon Timur. Sementara Chengdu Rongcheng pula sudah pun meraih 3 mata hasil 1 kemenangan dan 1 kekalahan untuk berada di kedudukan ke-5 buat masa ini. Kelab Cina ini sedia membuat rombakan menjelang aksi menentang Johor Darul Ta'zim, JDT. Hasrat itu dinyatakan jurulatih Chengdu dari Korea Selatan, So Jong-wan. Jong-wan melihat rombakan perlu dibuat memandangkan JDT merupakan pasukan yang kuat. Ini terbukti apabila pasukan itu mara kepusingan 16 pasukan terbaik musim lalu. Bagaimanapun Chengdu dijangka beraksi tanpa kelibat pemain sayap Cina, Wei Shihao. Shihao dilaporkan masih belum cergas dan tidak disenaraikan dalam beberapa perlawanan sebelumnya. Sebagai rekod, hanya 8 pasukan terbaik di peringkat kumpulan akan meneruskan kemarahan kepusingan kalah mati. Jangan lupa perlawanan pada jam 6 petang ini.